al-fawaid tarbawiyah wal ilmiyah wal balaghiyah di belakang. Kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Al-faidatul ula, tak ada. Faedah yang pertama, walladzina hajaru fillah, orang yang berhijrah kerana Allah. Ayat ini ulama tadabbur kata, seperti Abu Hayyan dan lain, dia kata fihi dalilun ala ikhlasil amal lillah. Ayat ini menjadi dalil kita kena ikhlaskan amalan kita ni kerana Allah. Kita kena ikhlaskan amalan kita kerana Allah. Tak boleh dia buat di kerana dunia rugi. Tadi kita dah baca hadis innamal amalu binniyat. Hadis yang kedua tentang filah ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada orang yang pergi perang kerana nak ambil harta ghanimah. Dia tak niat kerana Allah, dia niat nak barang. War-rajulu yuqatilu lizikri. Ada orang pergi perang nak suruh orang kata dia berani, gedebel. War-rajulu yuqatilu liyara makanahu. Liyura makanahu. Jadi ada orang pergi perang nak suruh orang tengok dia tu hebat. Oh, gedebel. Hebat dia ni. Dah bermolek dia kan. Faman fi sabilillah, siapakah orang yang berjuang pada jalan Allah? Maka Nabi SAW jawab sepatah, tulis pelajar, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa dia berperang, siapa dia berjihad untuk menegakkan agama Allah, bukan nak benda lain, maka itu saja fisabilillah. Kerana itu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wallazina hajaru fillah, siapa dia berhijrah kerana Allah. Dia tak hijrah kerana nak bini, dia tak hijrah kerana nak cari gawe, dia tak hijrah kerana tu kerana ni, tapi dia hijrah kerana Allah, maka itulah yang dikatakan fisabilillah. Jadi alhamdulillah kita semua kena berhijrah kerana Allah, bukan kerana lain. Jadi hijrah ni ada berapa? Ada 2 kategori. Tulis hijrah. Yang pertamanya hijrah al-awtan, hijrah tinggalkan negeri. Ni berlaku sehingga pembukaan kota Mekah. Bila Mekah sudah jadi negara Islam, tak ada lagi hijrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tak ada lagi hijrah, hijratul awtan, selepas daripada pergi kota Mekah. Ada lagi jihad dan untuk berjihad, niat untuk berjihad. Wa idza stumfirtum fanfiru, apabila kamu dikerah untuk pergi berperang, keluar kamu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi hijrah body, hijrah negeri tak ada lagi secara besarnya seperti yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagi di mana-mana orang yang duduk dalam negara kafir, negara mulhid, negara etis yang langsung tak boleh nak ibadat, keluar pergi nak cari negeri lain. Allah kata inna ardi wasi'atun, bumi aku ni luas, pergi carilah tempat yang kamu selamat. Kategori yang kedua hijrah, hijratun maknawiyatun, hijrah secara maknawi, iaitulah hijratuz zunubi wal ma'asi, hijrah meninggalkan dosa dan maksiat. Ini berterusan sampai kiamat. Hijrah meninggalkan maksiat ini sampai ke hari kiamat, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang betul-betul Islam, orang lain selamat
aman daripada lidah dia, daripada tangan dia. Lidah dia tak mengatur koksi, tangan dia tak share benda koksi. Tak duk pangkah posta orang, tak buat benda-benda yang karut, status yang mengaruhkan. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu iaitulah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggal maksiat, maka orang itu masih dikira berhijrah. Hazal hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hijrah yang kedua ni masih berjalan sampai ke hari kiamat. Jom kita berhijrah, jangan duduk di atas landasan yang cukup berbahaya. Baik, itu yang pertama, faedah yang pertama. Al-faedatus tsaniyah, faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut min ba'di ma zulimu, setelah mereka itu dizalim. Mana kita ni lepas kita kena zalim, orang kafir ganyang kita, orang kafir kena kepada kita, maka disitulah timbulnya keperluan untuk berhijrah. Keperluan untuk berhijrah, jadi kena pergi lari daripada tempat ini, selamatkan diri sebagaimana para sahabat 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama bila? Ke Habasyah, dipimpin oleh Sayyidina Uthman. Hijrah yang kedua, semua sekali pergi, kecuali mustada'afin yang tinggal di Mekah beberapa orang saja. Itu pun setengah mereka kena tawan dalam peperangan Badar. Jadi ingat, jadi alhamdulillah. Baik, zaman kita hari ni boleh lagi hijrah? Boleh lagi. Jawabnya hijrah tadilah hijrah maknawi. Kita duduk di kampung dengan ni pakcik-makcik. Duduk di kampung ni semaya di Mo'ah pun tak kuat. Tak ada kelas pengajian. Duduk di lara, duduk tengok TV siang malam. Kita pun berhijrahlah daripada kampung pergi ke pondok. Kita cari pondok-pondok kita ni yang orang duk ajar solat Jumaat, duk ajar kita amalan-amalan yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk cari hak pelik-pelik. Pergi duk pondok ke duk gendai nyanyi. Jadi kita pergi cari hak ni, ini ajaran hak Nabi ajar yang sunnah. Jadi kita alhamdulillah itu hijrah. Walaupun hijrah bukan hijrah daripada negara kufur kepada negara Islam, dah hijrah daripada kejahilan, tak belajar pergi ke tempat mengaji. Baik. Daripada tempat tak ada solat jemaah kepada solat jemaah. Mana orang zalim? Kita zalim. Zalimul li nafsi. Orang zalim pada diri ni orang yang tak buat ibadat. Orang yang duduk di tempat lara, akan kita jauhkan diri daripada perkara yang tersebut. Boleh? Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Allah kata la nubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan beri kepada mereka kedudukan yang baik di dunia. Tadilah untuk orang hijrah yang pertama tadi siapa? Madinah, bumi yang baik, bumi yang subur, orang-orang Ansar yang baik. Akhir kali mereka jadi semuanya jadi orang baik, mendapat kemenangan. Maka ayat ini Allah kata apa? Siapa dia tinggal negeri dia, siapa dia tinggal harta dia, kerana Allah awadahullah, Allah Ta'ala akan ganti yang baik atas dunia. Jadi kita ini para jemaah, kita tinggal negeri kita, tinggal kampung kita, tinggal rumah kita, tinggal ayah itik kita semata-mata kerana nak pergi tempat ada belajar, ada ibadat. Tak, kita kata di pondok lah contohnya. Itu lebih baik daripada kita duduk tunggu ayam itik yang akhir kali kita mati dalam keadaan keseorangan. Maka kita baik kita pergi ke tempat yang selamat, yang ada ibadatnya, ada nasihatnya, ada kawalannya, lebih baik. Jadi itu dia panggil fa inna man taraka syai'an lillahi awadahullah. Siapa dia tinggal satu benda yang tak baik, yang kurang baik, kepada Allah, kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti lebih baik. Banyaklah kalau kita nak buat contoh di sini, tapi jadi ceramah hijrah pula. Jadi kita nak ambil makna ayat ini sajalah. Baiklah, yang keempat. Yang keempat Allah Ta'ala sebut wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Pahala di akhirat lebih besar daripada dunia ni. Jadi kalau tak dapat hak dunia ni pun, bila kita berhijrah, kita akan dapat yang di akhirat, insya-Allah. Jadi kita atas dunia ni tak usah duduk mikir banyak lah. Pulangan dunia ni kalau dapat pun kita tinggal juga. Banyak mana kita boleh pun hilang juga.
Tapi di akhirat itulah yang kekal, yang besar. Lau kanu ya'lamun, kalau manusia itu tahu, semua akan kejar, akan berebut untuk berhijrah, meninggalkan tempat-tempat yang lara, yang tak baik, kepada tempat yang baik. Ana pergi sebuah rumah sahabat di taman perumahan. Nak masuk tu, Allah, 2 lapis security guard, cek kereta lagi, IC lagi masuk. Duduk rumah dia tu, kau duduk dengar nyanyi. Sebelah hari ni nyanyi, duduk menyalak, kek, sebelah ni duduk bau canok. Kata tuan demo pula, buat apa yang duduk sini? Allah, sedih dia kata, Ustaz. Dalam taman kompang ni surau tak ada, hak adanya canok dengan nyanyi menyalak. Saya kena hijrah, kata. Oh lah, kata hijrah lah, pergi cari taman yang ramai komuniti masyarakat Islam. Kita duduk dengar azan di surau kita, orang lain berduyun pergi masjid, kita pun semangat. Ni keluar rumah tengok, tengok nyonya, duduk tengok Ani, duduk menyalak situ je. Jadi kadang-kadang perlu juga duit ada banyak, belilah rumah lain, hak ni jual lah. Jadi ada kala persekitaran tidak baik. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, di antara min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seorang itu, selain daripada dia ada isteri salihah, dia ada kenderaan yang baik, dia ada rumah yang baik, al-jarus salih, kita kena berjiran dengan orang-orang baik. Itu taman perumahan kita tak elok, kita tukar, pergi berhijrah ke tempat lain. Carilah tempat-tempat yang lebih tenang, ada dengar azan, dengar orang duduk tengok manusia pergi mari solat berjamaah. Di situlah tempat yang kita cari. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang kelima, wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ingat, dia kena sabar dan tawakal. Ini sifat orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala. 2 sifat kena ada, sabar dan tawakal. Milakul umur, inilah orang panggil tali kekang segala urusan perjalanan kita, kena ada 2 kali. Orang nak lawan dengan kafir, kita kena sabar. Nak lawan nafsu, kena sabar. Kerana itulah kita dah baca dah dalam kitab, sabar tu berapa kategori ada? 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas musibah. Jadi sabar nak taat ni bukan senang. Nak bangun semaya subuh, nak keluar pergi solat jemaah, nak buat ibadat, nak mengaji Quran. Orang lain duk sibuk duk main grup WhatsApp, kita sibuk dengan grup baca Quran. Suka. Sabar nak meninggalkan maksiat bukan senang. Anak duk perhati orang duk kuat dia mengaji, tadabbur Quran sana sini, lepas tadabbur berasa bisa okok belakang. Kata mulut ni patut kita bersihkan mulut kita untuk sebut kalam Allah. Dia dikotorkan mulut kita dengan duk main duk asak syaitan. Kontra. Bertahun-tahun ikut kuliah, ikut ustaz, bela-bela ikut ustaz. Duk main tu sapoh ni. Kata mu ni tarah sampah ni. Dak ngaji kuat dia okok lagi apa dia ni. Arwah tebu ni Aziz dulu kata apa? Tak sung, piah cotik tapala, mulut sepang rokok, bahasa perangai. Jadi nak tinggal ni bukan senang. Sabar. Orang nak hijrah, dia kena sabar. Betul itulah bila orang mai hidup pondok ni, kalau laki-laki kita tanya pertama kali, "Isa kok?" "Isa." Balik. Kita tobat dulu baru mari. Oh, dia tu kita mari nak tobat sini, tak jadi. Kalau mari dengan candu dengan candu itu candu situlah dia tak ada. Dia pergi tobat dulu, betul-betul ikhlas nak mari. Man taraka syai'an lillahi awadahullah. Siapa dia tinggal satu benda kerana Allah, Tuhan ganti yang baik, insya-Allah. Mari di sini jumpa kawan-kawan yang baik. Jumpa persekitaran yang baik, jumpa majlis ilmu, insya-Allah. Dan bila kita sudah sabar, tekad untuk buat benda baik, di sana timbulnya satu lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia kena tawakal pada Allah. Jangan kata tak apa saya ikut ustaz tak jadi.
Kita kena tawakal, barulah jadi. Tawakal kepada siapa? Tawakal kepada Allah. Jangan duk tawakal kepada benda lain. Baik, menarik ni saya sedikit perbahasan tentang al-fawaid al-lughawiyah. Faedah dari sudut bahasa. Tengok dalam ayat ini, allazina sabaru. Allah tak kata allazina yasbirun, sabara yasbiru. Kan kita belajar nahwu, belajar sarah. Sabara dipanggil fi'il madhi. Sabara, orang yang telah bersabar. Tapi dalam bab tawakal dia guna mudhari', ya tawakkalun. Tak kata tawakkalu, ya tawakkalun. Apa beza? Tengok ni. Dia kata di para ulama, at-ta'bir fi janibis sabri. Ketika sebut Allah Taala sebut tentang sabar, dia guna fi'il madhi, benda yang lepas. Wa fi janibit tawakkuli bil mudhari'. Tawakal guna fi'il mudhari', guna fi'il perbuatan sekarang dan masa depan. Kenapa? Ima'un. Ayat ini isyarat bahawa kesabaran kamu ditindas oleh Abu Jahal, Abu Lahab, segala Pak Abu Mekah ni tak lama lagi akan berakhir. Bila mu hijrah ya sampai Madinah, tak ada dah Abu Jahal, tak ada dah Abu Lahab, dan mereka juga akan tewas nanti di dalam peperangan Badar. Allahu Akbar. Sebab hilangnya bala dengan hilangnya sebab bala. Bila mu hijrah, tak ada lah. Wa anna Allah qad ja'ala lahum farajan bil hijrati. Allah Ta'ala akan buka kelepasan yang baik dengan sebab hijrah yang akan berlaku sekejap lagi. Fahaza bisyarah. Ini satu khabar gembira kepada puak Ansar. Tapi kenapa tawakal dia guna mudhari'? Mudhari' ni fi'il berterusan, jadi sokmo. Sebab apa? Sebab wa anna tawakkul daidanuhum. Kita ni kena ada sifat tawakal sentiasa sampai ke mati. Sebab bila kita dah benar, kita sudah dapat tempat yang baik, tempat kedudukan, maka kita kena sentiasa tawakal kepada Allah. Bimbang, takut nanti terpelanting, terkeluar daripada jalan yang benar. Berapa ramai orang yang dulu kuat dakwah, ajak orang kepada sunnah, ajak orang, akhir sekali tukar channel, dia ajak orang pergi duduk gosok kubur pula dah. Bangga pula tu, kita dah taubat, tak mau lagi. Kita kata itulah Allah Ta'ala saja yang mampu untuk memberi kekuatan kepada kita. Maka wajib tawakal. Wa ala rabbi yatawakkalun, dia guna fi'il mudhari', sabaru madhi, sebab mereka ni memang telah bersabar. Dan kesabaran itu, saat untuk sabar menghadapi kurih ni akan berakhir. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita semua sabar, kita juga ada tawakal. Itulah sifat al-muhajir. Al-muhajiru man hajara manahullah anhu. Orang yang berhijrah itu la, dalam hadis lain Nabi kata la tanqati'ul hijrata hatta tanqati'at taubah. Hijrah tak putus sehingga tutupnya pintu taubat. Bila mu nak mati, nyawa di halqa tutup. Bila kiamat di ujung dunia barulah tutup. Kita kata itulah perkara yang berbahaya kalau kita tidak ikut peraturan yang diajar oleh Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muhajirin fillahi wa ilallah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang sentiasa berhijrah, meninggalkan maksiat, meninggalkan mungkar, meninggalkan segala yang tak baik, berhijrah kepada Allah dan kerana Allah azza wa jalla. Dan bukalah, kekalkan hati kami sentiasa bertawakal kepada Allah untuk berada di atas landasan Alkitab wa sunnati ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin.